Pada 6 Mei 2025, satu lagi lembaran kerjasama antarabangsa dilakar di Sintok, Kedah. Universiti Utara Malaysia melalui Pusat Pengajian Perniagaan Islam menandatangani Memorandum Persefahaman bersama Federation of Islamic Cooperative Thailand atau FICT. Perjanjian ini dimeterai oleh Naib Chancellor UUM, Profesor Dato' Dr. Muhammad Fuad Sakdan dan pengerusi FICT, Hakim Abdullah. Mewakili Naib Chancellor, Profesor Dr. Rusayani Ismail, Timbalan Naib Chancellor, Penyelidikan dan Inovasi, menyatakan bahawa kerjasama ini membuka peluang luas dalam bidang keuangan Islam, koperasi, halal dan keusahawanan. Kerjasama dua hala ini bukanlah sesuatu yang baharu, malah telah terjalin lebih 10 tahun lalu dalam pelbagai bentuk perkongsian ilmu dan latihan teknikal. Pengerusi FICT menyatakan rasa penghormatan atas jalinan ini yang disifatkan sebagai pemangkin kepada hubungan dua negara dalam pendidikan dan penyelidikan Islam. Kesepakatan ini memberi manfaat bersama bukan sahaja kepada institusi, tetapi juga kepada pelajar dan komuniti industri serantau. Universiti Utara Malaysia terus memimpin dalam menjalin jaringan global yang inklusif dan bermakna.